untuk kursus kerja sosial dalam perkhidmatan kesihatan. Risiko seseorang itu untuk mendapatkan kanak-kanak autism. Kupasan lanjut bersama wartawan kami, Wana Hamidah. Assalamualaikum dan selamat petang. Dalam pertemuan saya dengan salah seorang penjaga pusat asuhan kanak-kanak, untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pusat asuhan kanak-kanak ini, jom bersama saya untuk meneroka mengenai kisah kanak-kanak autism. Okey, so dalam video ni yang ni kononnya pengusaha taska. So dari sini dia membekalkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan autism. Dan biasanya selepas habis setiap sesi interview, dia akan menunjukkan maklumat. Saya pasti hyperaktif. Okey, dan yang ni pula adalah seorang pekerja sosial. Untuk makluman, pelajar berkenaan biasanya semasa sesi pembentangan dalam kelas memang dia agak tak boleh bercakap. Tapi bila video ni dilakukan, penglibatan dia sama seperti kawan-kawan yang lain. Kanak-kanak autism. Okey, setelahnya para pekerja sosial perlu buat tanya juga, dia terbakar panggil iaitu educate. Okey, iaitu biasa saja. Terima kasih kepada rakyat petugas. Berita selanjutnya. Takkan ku biarkan walau ribut menyentakmu yang tidur, datang petir menyambar jengking dan ular menangkapkan berundur. Nyamanlah Arjuna beta, mimpikan yang indah saja. Nanti bila kau buka mata, semua tak serupa. Kan ada satu ketika kau tak tahu mana. Okey, ini yang saya katakan seni persembahan. Sekiranya maklumat tu disampaikan, tapi yang ni disertakan dengan background, so dia maklumat tu lagi sampai kepada audience. Selama Tuhanmu ada, takkan engkau tercela. Okey, yang ni demi menjaga kerahsiaan, kita tak boleh memaparkanlah. Okey, seterusnya ni contoh video kedua. Bertemu kembali kita pada minggu ini dalam rancangan Wanita Inspirasi. Topik yang akan dibincangkan pada hari ini ialah adakah anda tahu fenomena ini amat sensitif bagi pasangan suami isteri yang sudah lama berkahwin tapi masih tidak dikurniakan zuriat. Sebaliknya, lesson daripada itu. Okey, maklumat juga diberikan secara bertulis. Seterusnya interview dengan pegawai perubatan di PKU juga dilakukan.
segmen ni yang paling panjang. Saya nak highlight role play yang diorang lakukan. Kita pergi ke internet, tak ambil sperm dalam sperm ni. Bersama janji untuk rasa percaya, hanya inginmu mengundang rindu kecewa. Hanya aku diri sepi rasa kasihmu, hanya ku yang mencari rembulan masih ada. Mungkin seketika walau berhati. Ni situasi pertama. Kehadiran ibu mertua menyebabkan klien tertekan. Semua ni adalah pelajar-pelajar yang mengikuti kursus ni. So untuk untuk semester lepas saya ada 8 kumpulan, ada 5 yang membuat video, tapi tidak semuanya lakonan sedemikian. Ada yang berbentuk program bual bicara dan ada yang memaparkan poster dan sebagainya. So hasil dari situ, bila saya tengok cuba buat analisis kepada keputusan peperiksaan setelah perubahan dilakukan terutama dalam proses PMP dan juga tugasan, peratusan dari segi grade yang lebih baik dapat ditunjukkan, dan seterusnya berdasarkan tes saya setiap semester saya suka meminta untuk pelajar tulis pucuk surat pada saya tanpa menyatakan siapa anda. So dari situ sekiranya ada komen dan sebagainya, saya cuba terima secara terbuka. Dan sebenarnya bila pada saya secara peribadinya, bila kita membuat koleksi, bila membaca apa yang ditulis oleh student, saya rasa itu sebagai satu kepuasan dia, dan dia amat menyeronokkan. Okey, sebelum saya
menyerahkan pada presenter ketiga, saya nak share sedikit sebenarnya apa yang ada dalam portfolio saya ni. Semua di kalangan kita ada bahan-bahan ni, cuma kita tidak mendokumentasikan sahaja. Okay, surat-surat dari pelajar tadi telah saya scan dan saya seolah-olah bukukan dia apa aktiviti yang saya dah buat, dan saya cuba update lah dari masa ke semasa contoh-contoh tugasan yang baik. Mungkin perlu usaha lebih sedikit lah, tapi apa yang saya dapati, I love teaching so much. Mungkin tu yang menyebabkan saya terdorong untuk menyediakan dokumen ni. So saya sepatutnya saya maklumkan awal tadi, apa yang saya nyatakan tadi adalah bukan sesuatu yang baru, tetapi cuba saya nak kongsikan apa yang telah saya lakukan dalam PMP saya. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan penghargaan kepada Dr. Rajwa